Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Uncle Ustaz jumpa lagi dengan anak-anak Uncle Ustaz. Semua anak-anak sihat tak? Sihat ke? Kalau sihat cakap, kami sihat. Alhamdulillah. Okey, lagi sekali Uncle Ustaz tanya. Anak-anak Uncle Ustaz semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Yes. Alright. Okey. Jom kita baca selawat dulu sementara kawan-kawan nak duduk elok-elok semua. Jom kita baca selawat dulu sama-sama. Boleh? 2 kali. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandailah anak Uncle Ustaz semua. Baju Kinder Hive tadi pakai. Comelnya. Semua baju cantik-cantik lah hari ni. Sebab hari ni kan Uncle Ustaz kan nak cerita dengan semua orang. Baju biasa. Taklah, baju biasa pun cantik. Cuba tengok anak-anak Uncle Ustaz semua comel. Cantik, handsome. Alright. Hari ni ada yang puasa ke? Siapa puasa angkat tangan? Wah, ada yang puasa, hebat. Wah. Very good. Uncle Ustaz sukalah. Terror lah anak Uncle Ustaz. Okey, jom. Hari ni Uncle Ustaz dah janjikan nak cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut semua sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dekat gua. Ingat tak Uncle Ustaz nak cerita yang tu kan? Okey, jom sama-sama. Semua ready tak nak dengar cerita tu? Okey, ready tak? Ready? You sure? Are you sure you ready? Betul. Okey, lagi sekali yang Ustaz tanya. Ready ke tak nak dengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa malaikat Jibril? Ready or not? Ready? Yes. Yes. Yo. Okey, cantik. Jom Uncle Ustaz nak cerita dekat semua anak-anak. Duduk elok-elok semua. Jom kita nak baca surah Al-Fatihah. Duduk elok-elok, dengar elok-elok Uncle Ustaz cerita. Okey? Jom baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Kita baca, okey? Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, Nabi tidur lena. Semua tidur lena cepat. Nabi tidur, Nabi lena. Tiba-tiba Nabi mimpi. Mimpi. Siapa yang biasa mimpi? Ada siapa biasa mimpi nampak rainbow, nampak ni tak? Kan ada mimpi hantu. Alamak, takutnya mimpi hantu. No, jangan mimpi hantu. Kita nak mimpi yang best-best, yang indah-indah, yang cantik-cantik. So, Nabi tidur, Nabi mimpi.
Nabi nampak ada cahaya warna cantik macam matahari punya cahaya tu ketika waktu subuh. Jadi bila Nabi mimpi, Nabi nampak macam tu, so Nabi pun kata dekat wife Nabi, kan Nabi ada wife nama Siti Khadijah, betul? Isteri Nabi kita nama Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Jadi Nabi bagi tahu dekat isteri Nabi, wife Nabi, ibu kita. Itu adalah Ummul Mukminin, ibu kita, ibu orang yang beriman. Jadi Nabi kata, saya nak pergi ke Gua Hira. Saya nak pergi ke Jabal Nur. Semua anak-anak sebut dengan kau Ustaz. Jabal Nur. Lagi sekali, 1, 2, 3. Jabal Nur. Tak mau jerit. Tak payah jerit. Cakap biasa saja. Jabal Nur. Pandai, Jabal Nur. Nama dia Bukit Nur. Cahaya. Apa nama dia punya gua? Gua Hira. Cuba sebut sama-sama dengan kau Ustaz. Gua Hira. Tak mau jerit. Cakap biasa saja. Gua Hira. Pandailah anak engkau Ustaz. Boleh tepuk tangan? Yes, pandai anak engkau Ustaz. Jabal Nur. Cuba sebut. Jabal Nur. Good, excellent. Gua Hira. Sebut. Gua Hira. Excellent. Pandai anak-anak engkau Ustaz. Kemudian, kan, kemudian Nabi pi malam-malam dekat sana, dekat gua. Nabi pi malam. Yes, Nabi berani. Nabi tak takut. Anak-anak Ustaz ni berani tak nak duduk dalam bilik seorang-seorang? Berani ke tak? Takut. Kena beranilah, rumah kita tak ada hantu, tak ada apa-apa pun. Nabi pi sorang-sorang, Nabi duduk dekat dalam gua tu, Nabi sembahyang, Nabi baca zikir. Nabi berfikir, Nabi duduk dalam tu, Nabi zikir. Tiba-tiba, jeng, duduk elok-elok. Tiba-tiba, malaikat Jibril di belakang Nabi peluk Nabi dengan mengatakan, Iqra. Nabi terkejut. Nabi tak tahu. Ialah Nabi duduk dalam gua tu. Nabi duduk dalam gua tu. Tiba-tiba malaikat Jibril peluk Nabi. Dan malaikat Jibril peluk Nabi. Malaikat Jibril kata, Iqra. Nabi kata, no, saya tak tahu nak baca macam mana. Malaikat Jibril kata, baca. Nabi kata, no, saya tak tahu nak baca mana. Malaikat Jibril kata, baca. Nabi kata, saya tak tahu nak baca apa. Tolong ajar saya. Maka malaikat Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey. Nabi dengar malaikat Jibril baca yang tu, kemudian malaikat Jibril lepas Nabi daripada pegangan yang malaikat Jibril peluk Nabi tu, dia bagi big hug dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia lepas, malaikat Jibril lepas, Nabi lari sebab Nabi terkejut sebab dalam gua tu tak ada siapa, tinggal Nabi seorang. Cuba kalau kita duduk seorang-seorang, duduk, diam, semua tengok kat skrin, tengok, terkejut tak? Terkejut. Dia jangan buat macam tu. Terkejut. Kalau kita macam tu pun duduk ramai-ramai terkejut, bayangkan Nabi duduk dalam gua, Nabi seorang-seorang. Tiba-tiba malaikat peluk belakang Nabi, mesti Nabi terkejut. Lepas tu bila Nabi balik ke rumah, Nabi turun daripada gua tu, tiba-tiba dengar, tengah Nabi turun nak lari, dengar nama orang panggil Nabi kita, Ya Muhammad. Ya Muhammad. Dengar ada orang panggil. Nabi cari, mana ni panggil nama saya? Nabi tengok dekat atas langit. Tu dia, malaikat Jibril besar sangat. Malaikat Jibril besar duduk ada dekat langit.
Duduk di atas kerusi singgah sana Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia ada kerusi dia yang sendiri. Dia duduk, dia panggil Nabi Muhammad, dia buka satu sayap dia sebelah kanan. Syum, besar sayap dia. Dia buka sayap sebelah kiri. Syum, semua buat. Buka sayap, semua buat. Bum, Malaikat Jibril buat, buka sayap. Jaga, jangan kena dekat kawan. Lagi sekali, Malaikat Jibril buka sayapnya. Zam, buka sayap. Buka sayap, Malaikat Jibril buka sayap dia besar tu. Malaikat Jibril panggil Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun balik takut tengok, ya Allah, Malaikat Jibril, ya Allah, takutnya. Dan Nabi kita balik-balik kata dekat isteri Nabi, selimutkan saya, selimutkan saya. Nabi macam tu, selimutkan saya. Lepas tu isteri Nabi menenangkan Nabi. Siti Khadijah kata, jangan takut, Nabi orang baik. Kan Nabi baik ke jahat? Nabi kita Muhammad SAW, Nabi baik ke jahat? Nabi baik kan? Nabi baik sangat. Nabi sayang semua orang, Nabi tolong semua orang. Siapa dekat sini suka tolong orang? Mesti anak-anak engkau ustaz semua kena selalu suka tolong orang. Sebab semua orang sayang orang yang suka tolong orang. Nanti tolong cikgu tahu, tolong teacher tahu. Jangan lupa. Okey, boleh. Semua tolong teacher, okey? Lepas tu kan Nabi Muhammad kan suka tolong orang, sayang semua orang. Nabi baik dengan semua orang. Nabi suka senyum dekat semua orang. Nabi suka doa dekat semua orang. Nabi semayang dengan semua orang. Kan Nabi pergi jalan-jalan dekat masjid pun dengan semua orang, kan? Nabi baik. Jadi isteri Nabi Siti Khadijah kata, Nabi orang baik, yang ni bukan benda yang tak baik, mesti perkara yang baik. Tengok-tengok apakah perkara itu, apakah benda yang jadi bila malaikat Jibril peluk Nabi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Yeay. Jom kita selawat dekat Nabi kita. Alhamdulillah, Nabi jadi Nabi dan Rasul untuk kita, sayang kita, bagi syafaat dekat kita. Okey, jom kita selawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Sedia? Ready? Jom buat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yes! Yes! Aku Ustaz happy dapat baca dengan semua orang, happy dapat cerita kat semua orang cerita Nabi Muhammad SAW jumpa dengan malaikat Jibril. Nanti kita jumpa lagi, okey? Dah go, semua pergi jadi anak-anak baik, jadi orang yang baik. Nanti malaikat sayang, Nabi sayang semua anak-anak kau Ustaz dekat Kinder Hive. Okey, bye guys, I love you. Flying kiss sekali lagi untuk semua. Bye. Assalamualaikum. Kita baca selawat Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiru wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anakku Ustaz. Bye. Bye.